kami naik ferry car. Dia panggil ferry car ni, short distance dia tak berapa lama lah, dalam few minutes, tapi bolehlah tengok keindahan alam. Ferry ni memang educated lah, memang modern, walaupun tak ada orang sangat, guna services dia. Tengok kursi dia, ada jack bot keselamatan. Kita nak pergi seberang sana, dalam few minit lagi sampai. Tapi naik ferry ni boleh mengurangkan driving atas jalan raya. Dia macam shortcut lah. So lagi jimat, lagi perjalanan kita lagi jimat. Dan okey lah, tak penat lah sambil kita lepak-lepak. So kita pergi kat luar. Press to open. Oh, Cik Danda. Sejuk kat luar sebab tu dia orang tak nak. Mana orang? Kita sebelum nak sampai ke ferry kita seberang sana, kita tengoklah, tinjau lah. Tu kereta saya. Kereta saya mana? Kereta saya. Ni kereta saya ni. Bukan. Belakang PT ni kereta kita. Ada belakang ni. Belakang PT. Ni ada bot keselamatan dia ni, untuk kalau apa-apa jadi. Bosok gila lah dia punya bot ni. Siapa naik atas? Dia panggil Fjord One. Siapa-siapa yang nak tengok, best lah. Ni bagian saja. Bosok gila lah, macam kapal tentera ni. Kapal apa? Kapal. Dia naik atas. Tak boleh naik atas. Dia tak benar itu. Tu dia lock lah. Apa atas. Dekat sini.